Okey, Cikgu Noridah, kita nak tetapkan KPI untuk subjek bawah bidang kita. Cikgu pergi dekat main menu. Ada dua cara. Sama ada cikgu nak secara manual masuk kepada subjek cikgu, iaitu contohnya SRT kan. Secara manual, cikgu hanya perlu masukkan grade sahaja. Okey. Okey, grade sahaja. Contohnya grade individu. ya, grade saja. Contohnya Agnes. Agnes sekarang ni dia dapat 94. Dia dah A+. Jadi nanti masukkan sahaja A+. Sorry. A+. Jadi dia akan keluar markah secara automatik. Dan nanti dia akan buat apa ni? Dia akan buat target untuk setiap peperiksaan. Okay. Ini yang form 5 kan? 5 tahun ini. Ya. Okay. Itu cara pertama. Cara kedua, cikgu pergi dekat main menu, tengok dekat trend KPI. Okey. Bila cikgu pergi dekat trend KPI, okey. Cikgu jangan lupa masukkan berapa SPM tahun ni untuk subjek cikgu ya. Okey. Untuk yang apa ni? Grade purata ke cikgu? GPMP untuk GPMP. Ya. Okay. Jadi sekarang ni cikgu punya pertanian adalah 4.74. Paling tinggi adalah 4.0, betul? Okey, jadi cikgu boleh main peratus kat sini. 30% dia akan jadi 3.44. Kalau main 25%, dia akan jadi 3.63. Peratus apa itu cikgu? Peratus peningkatan. Sebab setiap tahun dia peningkatan kan. Okay. Kalau 20% dia jadi 3.74. Saya rasa cikgu boleh target 3.74 tahun ini. Jadi bila cikgu target 3.74, cikgu tekan je salin ETR ini. Apa yang akan berlaku? Okey. Dia akan copy semua untuk membentuk KPI cikgu. Siapa dia? Ini markah individu pelajar kan? Bukan. Ini adalah grade untuk subjek itu. GPMP untuk subjek itu. Jadi yang ini pun dia automatik. Yang tu biarkan. Yang penting yang kita saja. Okey. Okey, sebab yang ni saya buat untuk satu sekolah. Tapi saya nak cikgu dulu. Okey. So dapat 3.74 sini kan? Nampak tak 3.74? Subjek apa ni? Subjek pertanian. Okey. Bila cikgu pergi dekat pertanian tadi, okey, apa yang akan berlaku? Dia akan penuhkan ETR itu. Nampak tak? Semua ETR sudah ada. Dia berdasarkan itu markah budak di Ya. Ikut peperiksaan akhir tahun. Jadi cikgu tak perlu fikir lagi. Tapi kalau cikgu kata, okey, Elviana ni contohnya saya mau target C+. Boleh ubah. Boleh ubah. Boleh ubah. Okey. Okey. Boleh faham cikgu? Ya. Jadi dua cara itu. Jadi last kali cikgu akan nampak kat atas ni grade purata cikgu. 3.70. Okey kah? Okey. Jadi setiap kali cikgu ubah, cikgu akan dapat. Terus dia automatik. Automatik ya. Jadi setiap subjek, setiap topik, setiap mata pelajaran bawah bidang cikgu, harap kita boleh selesaikan minggu ni, boleh? Masukkan grade je. Tapi kalau mau main dekat peratus tu je dulu untuk tengok gambaran awal. Sebab bila kita tengok peratus, contohnya A kan, markah akhir tahun sudah masuk semua. Masukkan. Jadi contohnya Azrina kan, dia A- kan. Last kali dia masih target A-, rugilah dia. Jadi kita tak letak A. Faham kah? Ya. Maksudnya kita boleh propose naik ikut peratus, tapi kita boleh kawal lagi. Okey? Ya. Boleh? Jelas ke ni? Sangat jelas. Jadi kawal dia punya grade saja. Grade. Okey.